Cuba anda bayangkan, anda sedang berdiri di tepi sebuah lautan yang sangat luas. Hujung lautan tu pun kita tak nampak. Lepas tu, anda celupkan satu jari ke dalam air laut tu dan angkat semula. Nampak tak titisan air kecil yang melekat ke hujung jari tu? Itulah dunia. Berdasarkan satu hadis Nabi yang sangat mendalam, titisan kecil itulah perbandingan hidup kita di dunia yang sementara ni. Manakala, lautan yang berluas membentang tu adalah akhirat yang kekal abadi. Fikirkan sejenak perbandingan ni. Segala benda yang manusia selalu sangat bergaduh, bermusuhan, sengketa, sanggup putus saudara, harta, pangkat, kuasa, status, semuanya hanyalah semata-mata untuk berebut titisan air yang sangat kecil tu. Titisan yang sekelip mata je boleh kering. Nilainya memang langsung tak ada kalau nak dibandingkan dengan lautan akhirat yang tak bertepi tu. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Misi kita dalam perkongsian kali ini adalah untuk betul-betul faham dan dalami mesej Al-Quran dan hadis yang sebenarnya mampu ubah cara kita melihat hidup secara total. Kita akan rungkai macam mana kita selalu sangat terperangkap dengan ilusi dunia dan apa harga yang terpaksa kita bayar kalau kita buat tak kisah je dengan urusan kerohanian kita. Agenda kita cukup padat kali ini. Kita akan lihat 5 perkara penting. Hakikat dunia berbanding akhirat, kenapa iman memerlukan bukti amalan, kepentingan berpegang teguh dengan agama, iktibar dari kisah pelanggar hari Sabat, dan akhir sekali, kewajipan kita mencegah kemungkaran. Jom kita terus masuk ke bahagian pertama, hakikat dunia dan akhirat. Saya nak ajak anda semua untuk berhenti sekejap dan kita nilai semula apa sebenarnya yang betul-betul bernilai dalam hidup kita ni. Dunia ni sifatnya hurur, maksudnya ia sangat menipu. Ia satu tempat yang meletihkan, kita sentiasa kalut berlari mengejar benda yang tak kekal. Akhirat pula adalah kehidupan yang sebenar, kekal dan sungguh mendamaikan. Tapi realitinya ramai yang tertipu kan? Pemimpin tertipu dengan kuasa, orang kaya tak habis-habis nak tambah harta, sampaikan dalam keluarga pun kita tertipu, mengejar dunia yang memenatkan ni. Benda ni bawa kita kepada satu analogi yang cukup mengejutkan. Nabi Muhammad SAW pernah lalu tepi seekor bangkai anak kambing cacat yang dibuang tuannya. Baginda tanya sahabat, ada tak nilai bangkai ni? Semestinya tak ada siapa yang nak. Geli kan? Lalu baginda bersabda, demi Allah, dunia ni sebenarnya jauh lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing tu bagi manusia. Nilainya sangatlah murah. Sehingga kan kalau dunia ni ada nilai walau sebesar sayap nyamuk sekalipun, Allah tak akan beri walau seteguk air pun kepada mereka yang ingkar. Habis tu kenapa kita nak agungkan sangat benda yang hina ni? Seterusnya, bahagian kedua, iman memerlukan bukti amalan. Soalan cepu mas untuk kita semua. Bolehkah kita mendakwa kita ni beriman tapi kita tak nak beramal? Rujukan kita dengan sangat tegas menyatakan yang iman dan amal ni ibarat isi dengan kuku, kena jalan serentak. Amal tu adalah bukti kita beriman. Sama macam cinta, cinta perlukan bukti dari perbuatan. Kalau setakat sembang kari di bibir tapi tak ada bukti, tak ada maknanya. Cuba kita tengok psikologi kita sendiri. Kenapa kita rajin sangat pergi kerja hari-hari, sanggup stay back, kerja lebih masa, penat lelah pun tak apa. Sebab ganjaran duit dunia tu nampak depan mata. Cukup bulan, masuk gaji. Tapi bila tiba bab solat atau ibadah lain, beratnya rasa badan, malas sangat. Kenapa? Sebab ganjaran pahala dan syurga tu kita tak nampak di depan mata sekarang ni. Sikap culas beramal ni wujud sebab keyakinan kita terhadap janji akhirat tu sebenarnya masih rapuh. Kita beralih ke bahagian ketiga, berpegang teguh dengan agama. Dalam surah Al-Baqarah ada diceritakan sejarah macam mana Allah SWT angkat Bukit Tur betul-betul di atas kepala Bani Israel seolah-olah memaksa mereka pegang perjanjian mereka. Tahu tak kenapa? Sebab mereka ni jenis yang hanya nak taat bila nyawa dah terancam. Benda ni patut jadi tamparan hebat untuk kita hari ni. Cuba muhasabah, berapa kerap kita merintih cari Tuhan dan berdoa bersungguh-sungguh hanya bila kita ditimpa musibah besar atau bila tengah sesak je. Ada satu perkataan penting yang ditekankan dalam teks kita, iaitu kuwah. Bila Allah suruh kita pegang Al-Quran dengan kuwah, maksudnya kita kena ambil dan amalkan bersungguh-sungguh. Kena baca, kaji maknanya dan buat tindakan yang serius. Macam gigihnya Nabi Nuh berdakwah siang dan malam tanpa henti. Ia sama sekali bukan bermaksud kita beli Al-Quran semata-mata nak balut cantik-cantik, letak jadi hiasan atas rak. Mari kita buat perbandingan yang realistik. Kalau bab urusan dunia macam buat bisnes, kita kaji plan tu sungguh-sungguh sampai faham sebab tak nak rugi. Tapi bila bab Al-Quran, kita asyik kejar baca laju-laju biar cepat khatam, tapi tak faham pun apa yang dibaca. Bayangkan anda pergi melancung ke negara asing, beli peta, tapi sepatah haram tak faham baca. Confirm sesat kan? Susah hidup.
Macam itulah ibaratnya bila kita baca Al-Quran tanpa faham mesej dan panduannya. Sekarang kita masuk bahagian keempat yang cukup mendebarkan. Kisah pelanggar hari Sabat. Sejarah merekodkan ujian yang sangat spesifik ke atas satu komuniti Bani Israel. Mereka sendiri yang minta hari Sabtu untuk berehat dan fokus beribadah. Jadi Allah larang mereka tangkap ikan pada hari itu. Tapi Allah nak uji keikhlasan mereka. Tiba-tiba, hanya pada hari Sabtu je, ikan-ikan timbul berlambak-lambak melompat atas air. Pada hari lain, seekor pun susah nak nampak. Ujian ni memang direka khas untuk tengok sejauh mana ketaatan mereka bila diuji dengan peluang depan mata. Dan apa yang berlaku lepas tu memang satu penipuan spiritual yang tragis. Mereka cuba nak jadi bijak, mereka tak tangkap ikan tu terus pada hari Sabtu, tapi diorang pasang jaring dan gali parit siap-siap pada hari Jumaat. Jadi bila ikan masuk hari Sabtu, ikan tu terperangkap dan hari Ahad baru diorang kutip. Mereka ingat mereka boleh guna loopholes atau cari helah nak kelentong Tuhan. Ini amaran keras untuk kita. Jangan nak acah-acah taat di luar, tapi senyap-senyap kita memanipulasi agama. Waktu tu, komuniti terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, mereka yang terang-terang langgar peraturan dengan helah licik tadi. Kumpulan kedua, mereka yang taat dan sangat aktif tegur serta bagi amaran dekat kumpulan pelanggar tadi. Dan kumpulan ketiga, mereka ni tak buat salah pun, tapi mereka sekadar jadi pemerhati senyap. Diorang tengok je, malah siap marah kumpulan pendakwah, suruh jangan masuk campur hal orang lain. Agak-agaknya, kalau benda ni jadi depan mata kita hari ni, kita di kumpulan mana? Kesan daripada kesombongan tu sangatlah mengejutkan. Al-Quran mencatatkan Allah mengubah golongan yang memanipulasi agama ni menjadi kera yang hina. Hukuman fizikal yang sangat ekstrim ni sebenarnya adalah pantulan kepada betapa rosak dan hinanya rohani mereka waktu tu. Mereka dipulaukan, hilang keturunan, tak boleh makan dan minum sampai akhirnya mati dalam keadaan yang sungguh memalukan. Akhir sekali, bahagian kelima, kewajipan mencegah kemungkaran. Perhatikan betul-betul bila azab tu diturunkan. Allah dengan sangat jelas bagi tahu yang dia menyelamatkan golongan yang aktif menegur dan mencegah kejahatan tadi. Maksudnya di sini, cegah kemungkaran ni bukan sekadar pilihan atau ikut mood kita je. Ia adalah pelampung keselamatan mutlak kita. Kalau kita nak selamat di hadapan Allah kelak, kita wajib bunyikan suara dan mainkan peranan kita. Berbalik kepada kumpulan ketiga tadi, si pemerhati senyap. Kenapa mentaliti kubur masing-masing ni sangat bahaya dalam Islam? Pertama, ia biarkan maksiat berleluasa. Kedua, bila semua orang diam, dosa tu lama-lama akan mula dianggap normal dan biasa je oleh masyarakat. Dan yang paling menakutkan, kalau kita diam je nampak kemungkaran, kita sebenarnya dianggap bersetuju dan bersubahat, sekaligus merampas rahmat Allah daripada kita. Dalam ayat ke-66, Allah merekodkan hukuman menjadi kera ni dengan satu tujuan yang sangat besar. Ia dijadikan sebagai hukuman pencegah yang keras. Ia bukan je amaran untuk umat zaman tersebut, tapi amaran untuk generasi-generasi selepasnya, iaitu kita semua yang hidup pada hari ini. Peristiwa ini sengaja diabadikan supaya kita jangan berani-berani nak cuba ulang kesilapan yang sama. Dan ini membawa kita kepada satu hakikat yang cukup menusuk kalbu. Sekadar baca kisah-kisah Al-Quran ni belum cukup nak jamin kita dapat petunjuk. Hanya mereka yang betul-betul nak jadi muttaqin, iaitu golongan yang bertakwa, sahaja yang akan dapat keluarkan pengajaran sebenar dan ubah diri mereka. Kalau kita baca kisah ni tapi perangai dan sikap kita tak berubah, maknanya kita belum capai standard takwa yang sebenarnya. Jadi, mari kita kembali semula kepada bayangan titisan air laut di awal tadi. Sebagai penutup, tanyalah diri anda hari ini. Adakah kita sedang uruskan hal akhirat kita dengan rasa sangat terdesak dan bersungguh-sungguh seperti mana yang selayaknya? Atau adakah kita masih lagi buta, bermati-matian bergaduh dan ambil lewa tentang agama semata-mata kerana sibuk berebut setitis air dunia yang esok lusa akan kering ditiup angin? Pilihan tu sentiasa ada di tangan kita. Teruslah mencari ilmu dan jadikan panduan ini kompas sebenar hidup anda.